Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak pergi mengangkat taut ya, mengangkat taut dan nak tengok jaring ya. Yang mana ada, kalau ada lah, alhamdulillah lah, kalau tak ada pun nak buat macam mana kan. Okey. Jom. Turun dulu. Turun. Jagukkan mata. Dia nak ngintai dah tu. Jagukkan mata bukan makannya. Dia tengok apa benda ni. Rupanya ikan ni pun ngelewa ke dia. Lihat tu. Mampus mata. Kau katak mata. Betul kena mata. Dah. Tak. Ada ni ikan. Umpan. Dah, situ je? Ha? Sampai situ je? Oh, bawah. Tak ada dah umpan dah habis. Ni balance umpan bawah malam. Okey, kita tengok bawah pula ya. Air dah surut sangat. Kena jaga-jaga. Bawah pula. Tak ada. Ni ada patah. Tak ada. Ni? Ada umpan. Ada. Ada. Oh, ya air lajunya. Oh. Ada. Tak ada. Mana? Apa hari tak hujan? Disangkakan ada, rupanya tiada. Tangguh apa keluar kan? Ha? Keluar tangguh. Oh, kena macam tadi sikit-sikit. Mana? 1 ke apa ni? Ha? 1 ke apa ni? 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 1
Berat je. Dia macam je. Bawah Taung. Mana tadi? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, tak boleh masuk dah. Mana sangkutnya? Dah. Tak. Tak. Tak ada. Ada umpan. Tunggu, tunggu. Tu, air rasap. Pasir. Air benam berasap panas. Air selim sejuk. Pasiak, pasiak. Tengah ni dah pasiak. Tak ada. Kendor tali. Habis lepas masuk sungai. Mana? Mana kayu? Mana kayu? Nampak tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kosong. Belah bawah ni kurang. Tak ada. Mana umpan ada lagi? Kosong. Ini pun tak ada. Cacak kayu. Ah, dia seekor. Ni. Rowan.
Gatalnya kamu. Anak Rowan. Cangkuk sikit je ya. Bibio. Gatal betul. Aduh, belakang. Apa ni? Masuk bawah. Pak Wan, Pak Wan. Dia ni memang malah gerebah ni. Ui. Sangka ke? Tak. Ke memang tautnya melengkung. Tak ada. Tak ada. Senyap. Ni. Sana ada satu. Anak bohong. Tak pasang kili je ni. Besar je kamu. Dia dah pintai. Dah koyak dah mulut ya. Badan kecil kan lah. Kak hari ni tiga kak. Mata kasar. Gantung. Airnya surut sangat. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Pantai. Pantai Slim. Badan jalan Banyak nak? ada agak sikit. Pantai Slim. Yalah, jalan petik sana sikit, sini sikit sampai ke kota bawah. Ni tak ada. Jumpai awak. Jumpai mati. Ada. Berat macam tegang tali. Jumpai mati dan pasal dia mana umpaikan bubuk. Dia tekor. Dia sekor. Mati ke ya? Kenapa mati ya? Kenapa mati? Oh. Kerah kejung ah. Lemah. Duk air pun lemah. Tak tahu kenapa mati. Tanya dia kenapa mati. Kerah kejung. Letih sangat ya. Tak ada terapung. Ada sakit jantung. Kata terapung tak terapung. Ada sakit jantung ni. Attack. Kejut. Dia sakit jantung, dia makan-makan nyuk kan. Kejut. Yang mana ada sakit jantung? Tunggui banyak tunggui. Tunggui banyak tunggui. Tak ada. Elep pucik. Tu pun tak ada. Dah, batu tempat dia lawa ni. Di bawah bangkok. Dia kan duduk situ. Tak pernah mengena. Dah habis. Bawah sana. Habis dah lah. Tak. Dia dah jabut dah sebab air surut lagi. Tu buka dia sekor. Buka lah, jaring lah.
tu gayanya. Gaya-gayanya. Kan dah kata. Besarnya. Alhamdulillah. Basah. Musat Satu sajalah. Bukanya tak ada kan? Lain tak ada ikan. Sampah penuh. Ayak surut sangat. Jantan lah ini. Sisip Merahnya ada. kasar. Alhamdulillah. Bawah-bawah. Kadang-kadang ikan ni Jarang je nak kena ke sebelah bawah sana. Ada pernah kena. Dia ada sampah. Bila ada sampah dia tak makan tak. Iya. Akbar. Bawah tunggu. Oi. Mana kamu? Cabut pancang tu nak tengok keadaan dia pangkai pancang tu. Pangkai pancang tu. Pegang. Pegang. Kadang tak rasa pakai pancang ni dia duduk. Benamnya. Tak ada. Start engine dulu. Pusing. Tak. Tunggul. Tidak. Alhamdulillah, syukur. Besar kan ikan? Badannya pun berat je. Dia tak nampak, dia tak datang pun. Tak nampak. Besar sangat dia kata. Pancang tu pun nak kena buat pancang lain tambah. Pancang lain tambah. Bawah ni tak ada ikan bau. Tak ada lah tu. Slipper. Slipper sebelah kanan hanyut. Ni ada umpan. Ada, habis. Umpan habis. Memang pattern dia, memang pattern kayu dia macam tu. Ikan. Tak ada habis. Umpan. Panjang ambil umpan. Surut! Sangat! Habis kipas. Pasiak.
Tadi tak nampak. Hidup dah ya. Hidup eh? Hidup. Dia ni memang macam ni. Hidup. Dia diam aja. Dia ni memang macam ni. Banyak tu kan. Nyawa-nyawa ikan. Ikan penyanyawa sudah mari wah. Hei, kamu. 2 ekor. Hari ni makan ruan je lah. Tutup. Asal ikannya ni ya? Itu jantung. Semuanya jadi lemah aja. Bobo. Ada udang. 2 ekor. Pegang. Tak payah pegang, tak berjalan. Pegang. Itu pegang ini, pegang batang. Itu bunga dia. Ini menghalang pemandangan. Entahlah. 1 ekor udang. Udah ketik-ketik. 2 ekor udang. 1 ekor umpan. Umpan taut. Okey. 1, 2, 3. Ya, tolak. Ya. Keluar pula umpan tu sekarang. Keluar pula umpan anak ikan tu sekarang. Apa sudah jadi? Telan. Buka dia tali. Lepas tu mati. Telan. Banyak ikan mati hari ni. Selalunya ikan ruan ni susah nak mati. Ha. Tak tahu kenapa mati. Jadi macam kat sungai apa yang ikan banyak kelimpangan tu. Ikan mabuk. Patutlah pasal dia telan. Siapa tu telan? Masa makan dulu je ikan. Tengok berat. Dah. Sampai. Alhamdulillah sudah sampai. Kudegang. Sekejap. Nah. Iya. Tu dia. Sakit kaki. 2 ekor ikan berenang-renang. 2 ekor ikan berenang-renang. 3 ekor ikan berenang-renang. Banyak ke ya? Ini nak hidup nak mati. Ini punya ikan yang kata. Bau tu macam mana boleh mati? Jantung. Rasa jung. Ini selamatkan dulu. Semalam dah 3 ekor, 4 ekor. Hari ni ikan pukat ada seekor je. Alhamdulillah. Dia bagi ikan baung pula. Baung apa 4 4. Alright. Tu dalam tu ada seekor tu. Oh. Okey.
Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, rezeki kita hari ni baru kita mula balik buat konten selepas 4 bulan, 5 bulan. 3. 4 bulan. Sebelum 4. tu 4 bulan lah. Okey, selepas 4 bulan je. Jadi inilah baru kita mula balik buat konten apa menjaring dan menaut. Jaring pun tak ada nampaknya, hari ni dapat seekor je, tapi menaut alhamdulillah lah, ada jugalah 5-6 ekor 7 ekor. Ada yang nak, Ah, ada yang order dah. jadi sesiapa yang teringin dan berhajat dekat-dekat nak raya ni, ikan baung insya-Allah ada lah nampaknya. Yang dah pesan memang kita dah ada simpan lah. Okey. Lama yang saya tak buat konten ni sebab ada sebab ya. Lepas orang rumah meninggal, jadi kita stop dulu. Sampailah ini baru kita buat balik. Berehat-rehat lah. Jadi nak buat macam mana kan. Jadi yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan doa jugalah kepada roh yang telah meninggal, yang kepada arwah yang telah meninggal, yang dah pergi ke alam barzah. Itu sajalah, nak rehkan lebih-lebih pun tak boleh, tak reti. Okey. Bye bye.